Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan daripada drcreator.com. So hari ni kita ada satu inspection dekat Puchong ni. Kita dekat mana ni? Masjid As-Salam. Okey. Ni ada satu Peugeot 208 tahun 2019, registered 2019. So kita dah check dia punya engine tu semua, ada leaking sikit lah dekat dia punya bahagian bawah cover gasket. Tapi belah bawah clear, tak ada masalah. Condition hose kita boleh katakan kategori average condition lah untuk kereta tahun dulu dah 6-7 tahun. So rubber parts nak kena monitor, tapi untuk sekarang ni condition dia tak ada yang leaking. Okey, untuk kosmetik luar, body parts dia ada sedikit cala-bala sikit, banyak stone shape, kemek sana sini sikit. Kena cat balik lah, kalau nak bagi cantik nak kena cat balik. Okey, tapi kita tak ada detect major accident, tak ada detect. Mungkin ada cium-cium sikit tu ada lah. Alright, so dia punya dalam pula, dalam pun kategori dia kira average lah, boleh lah, taklah cantik sangat, taklah buruk sangat, average lah. Okey, masih lagi intact semua, tak adalah yang koyak, cuma ada kotak-kotak tu. And door trim ni nak kena bersihkan sikit tu semua. Rubber lining pun nampak okey, tapi dah agak ada certain part dia ada keras-keras sikit. So dia punya mileage adalah 124,860. Dia tally dengan kita punya scanner, so tak ada isu. Okey, so tak ada masalah, kita pun dah check, tak ada hal. Okey, so performance dia average. Mungkin nak kena tengok balik spark plug, coil plug ke, dia macam tak berapa smooth sangat. Tapi dari segi dia punya transmission, gearbox tak ada masalah. Suspension agak lembut sikit, tapi boleh diterima. Kemudian undercarriage tak ada yang nampak leaking. Bush bawah pun nampak boleh pakai lagi lah, boleh pakai lagi. Cuma nak kena bersedia lah untuk sebarang wear and tear punya parts. Okey, itu saja. Siapa yang minat untuk dapatkan kita punya servis, untuk check dulu kereta terpakai sebelum korang proceed untuk beli, boleh roger kita drcreator.com. Assalamualaikum.